Memang masuk dalam golongan miskin dia. Lah. Okey. Banyak dah cerita pasal tawah ni. Ni kan ni lah ni buat lah ni. tukar isu lain. Sure. Tempat pakcik pun orang kata apa ni, isu babi ni. Isu babi kan. Babi ni padat lah. Di Tasik Gelugok ni babi ni. Pasal apa, hari ni saya tengok ada kenyataan ni, kita tengok PM kata di Selangor. Jamaah menteri kita kira bersetuju lah kalau di Selangor ni kalau nak buat di kawasan kira yang tak ada orang duduk. Tak ada duduk. Kan, tak ada orang duduk ni, okey. Maksudnya tak ada halangan lah. Yang kalau yang dipahamkan macam tu lah. Tapi kalau tak ada orang duduk tu, takkan tak ada duduk selama-lamanya. Dia kan ada penduduk lepas tu. Dia kan ada penduduk macam ni, contoh tempat pakcik kan. Di apa nama Kampung kandang babi tu dah berapa lama lah? Katanya 5-60 tahun lebih. 5-60 tahun. Dulu tak ada orang. Masa tu tak orang lah. Tak ada orang. Tak main betul. Jadi apa pesanan pakcik pada orang Selangor kan? Pasal apa? Pesanan pakcik pada orang Selangor. Pasal pakcik memang duduk sendiri, hadapi sendiri, tengok sendiri. Kan? Dengan sungai pencemaran. Allah. Kita pun kira pakcik kena bagi tahu orang Selangor. Sedar lah. Kenapa isu babi ni? Isu babi ni memang macam yang disebut oleh Diri Yang Mulia Sultan Selangor tu, kita setuju sangat lah. Kalau boleh tu sebelah lah, import lah kalau nak makan pun belah di lain kan. Tapi itulah ada yang YB di Selangor tak setuju pula kan. Mereka nak makan yang fresh je kan, mereka tak mau import kan. Tapi itulah ladang babi ni dia apa tak sesuai lah ada di kawasan penempatan yang manusia duk ramai. Ni padat kan kawasan tu. Kawasan pembangunan naik kan. Kawasan yang ada di Kampung Selamat tu memang padat lah ni. Ya. Dulu mungkin tak ada isu sangat. Tapi pun bila dia lepas pencemaran najis babi tu masuk ke Sungai Kereh tu. Sungai Kereh. Yang duduk sepanjang Sungai Kereh tu orang Melayu. Kan? Dan mungkin sebelum tu tak banyak pelepasan dia. Bila banyak tu ayak dah jadi hitam. Dia menjejaskan kehidupan dalam di sungai tu dan menjejaskan pendapatan nelayan sungai lah yang ada sepanjang tu. Dan itulah yang berlaku sekarang ni kan. Isu pencemaran lah. Isu pencemaran lah. Kita di Pulau Pinang ni kita taklah nak suruh tutup terus kandang babi tu daripada belah lama dah. Cumanya kita nak minta kalau seboleh-bolehnya janganlah berlaku pencemaran bau dan pencemaran buang najis ke sungai tu. Najis babi tu. Kita tak mau berlaku dah. Dan pada tahun 2016 dah diluluskan enactment penternakan babi. Pulau Pinang. Pulau Pinang. 2016 lagi. 2016. Zaman Dr. Afif je masa tu jadi Sekolah Pertanian. Dr. Afif. Dr. Afif. Dan 2017 diwartakan. Lepas tu? Kan, lepas tu kita tengok ada tindakan-tindakan yang diambil oleh pihak veterina. Yang pencemaran najis babi ni dia tak boleh dibuat tindakan, tak boleh diambil penguasaan oleh JAS. Jabatan Ahli Kita tak boleh ambil sebab dia pencemaran diasaskan pada sisa pertanian. Bila sisa pertanian di luar bidang kuasa JAS nak ambil tak ada. Sebab tu setengah orang duk tuduh JAS tu pajak kesian kat JAS. Mereka tak ada punca kuasa. Bukan bidang mereka. Masyarakat di luar pun tak faham. Lebih ingat bila pencemaran. Tapi JAS pun bila kita jumpa baru ni, kalau kata ada kerajaan nak bagi punca kuasa kepada JAS untuk ambil tindakan, mereka mengalu-alukan lah. Sekarang ni mereka tak ada punca kuasa. Kan? Memang mereka tak boleh ambil tindakan. Sekarang ni ada kuasa untuk ambil tindakan Jabatan Perkhidmatan Veterina dan juga MPSP. Badan Raya Sebarang Perai kan. Adakah mereka mengambil tindakan? Tindakan diambil. Dalam perjumpaan kita dengan veterina baru ni, tindakan diambil. Cumanya veterina Pulau Pinang ada penguasa 3 orang. Satu negeri Pulau Pinang. Pulau Pinang. Kan? Memang tak mampu nak buat. Kan? Tapi dia bukan babi saja kan? Semua sekali lah. Dia penguasaan dia untuk semua sekali. Dan dalam perjumpaan baru ni Pak Cik sebut tengok penguasaan diambil
Pakcik kata pasal apa kita punya enactment yang kita lulus 2016 dan Warta 2017 itu tak berkesan. Sebab pencemaran duk berlaku lagi. Kan? Patutnya tak berlaku dah. Sebab dalam enactment tu penternak diminta untuk buat satu sistem ternakan dia panggil apa secara tertutup. Kumbahan. Satu tertutup supaya nak elak bau tu. Satu lagi najis tu dia masuk dalam apa dia punya kolam yang banyak lapis tu. Kandang tu kena tertutup. Tertutup. Macam kita juga ladang ayam kita buat aircon tu kan. Lebih kurang macam tu kot. Tak mau dah ada pencemaran bau. Dan juga najis tu dia tak terus masuk ke sungai ataupun ke parit Cina ke sungai ke. Dirawat dulu. Kolam 1, kolam 2, kolam 3. Kan? Lepas tu yang bersih tu, yang jernih tu baru lepas masuk ke parit. Kan? Dan ni dua-dua tak ada berlaku. Tapi pencemaran kita dah tengok masih berlaku. Kan? Tu taik-taik babi berkelampung lagi banyak. Kan? Dalam parit Cina masuk ke sungai Keris tu banyak. Maknanya pencemaran gagal lah dikawal. Mana kan Pakcik duk rasa macam kalau kata tak berkesan enactment yang diluluskan ada takkan sia-sia lah lulus kan tapi tak ada hasil. Ada macam loophole lah di dalam enactment tu pun kan. Dan Perkhidmatan Veterina pun Jabatan Perkhidmatan Veterina dia tak ada kaitangan yang cukup untuk buat penguasaan. Tak bersungguh lah nampak. Yalah kerajaan tak bagi kan penjawatan untuk penguasaan tu kan. Dia tak mampu nak buat penguasaan. Tapi depa kerja siang. Lagi satu. Kalau kata lah ni kos nak buat sistem tutup tu mahal. Satu. Yang keduanya kos rawatan untuk buat kolam-kolam apa semua tu tinggi juga. Tinggi. Dan kemudian ada kos lain pula kalau kata dia hantar masuk ke tempat lain untuk diproses jadi biogas apa semua tu. Penternak kena bayar kos tu. Kan bawa najis tu yang nak dibawa ke tu kena bayar juga. Kena bayar enggak? Asal-asalnya penternak ni kan toki-toki ladang babi ni dia nak bayar tak? Kalau setengah kalau bolehnya kalau kita jadi pun katanya kita bayar setengah hari kita lepas main time malam kan kita lepas ataupun time hujan kita lepas time hari cuti yang kuasa tak kerja ni kita lepas masuk sungai tu yang masih berlaku pencemaran. Pengarah veterina pun mengaku sendiri memang mereka tak mampu untuk buat penguasaan untuk kawal pencemaran tu. Dan dia pun sendiri mengaku memang ada dia sebut culprit di kalangan peternak ni yang lepas juga di masa-masa yang tak ada penguasa di situ di luar waktu bekerja. Di luar waktu bekerja dan sebagainya. Saya duk bolang dulu kan daripada Sungai Petani ke Penang. Kalau naik komputer tu kan dah sampai boleh tahu dah tahu bau babi ni mesti sampai Tasik Kelurok punya stesen. Pasal apa dia masuk sampai ke dalam komputer bau babi ni tu tutup semua tutup. Tu bayangkan orang yang duduk di situ kan. Allah beli rumah 600,000 beli rumah mahal-mahal penduduk yang duduk tu ayam babi lalu kot. Dia lah ni je RFI. Parit Cina tu panjang dia 1.8 kilo. 1.8 kilo. Parit Cina belum masuk Sungai Keris. Parit Cina sebelum masuk Sungai Keris tu. Parit Cina ni dia lalu ikut Kampung Selamat lah mula-mula Kampung Selamat. Kemudian dia lalu ikut Taman Sepadu Jaya. Tu pun dah banyak rumah tu taman baru kan. Kemudian dia akan lalu ikut Midtown Perda. Midtown Perda yang kita duduk makan kenduri tu. Yang ada industri halal lah apa semua makanan apa semua kan. Kemudian dari situ dia akan lalu pula tengah-tengah Taman Tasik Kelurok Utama. Panjang. 1.8 kilo Parit Cina tu. Jadi lah ni yang penduduk taman ni lah yang terkesan sangat. Nak buka tingkap, nak buka pintu pun insyaAllah bau babi. Ada masa-masa tertentu bau sangat teruk kan. Bila dia lepas tu kan kesian. Kadang-kadang kita pergi di situ pun Tasik Kelurok kan. Tasik Kelurok Bukan ketua cabang dia siapa?
Ketua cabang KKM satu lah. Ketua cabang. Tapi lepas buat tak tahu. Macam apa heran. Dia patut dia kena ambil perhatian lah. Dia ketua cabang. Dia ada kuasa lah. Dia kena ambil tahu jugalah apa yang berlaku. Isu zakat apa semua tak dah nak buat. Nampak lah bagi dia kelut. Kan? Dia tak ada nak fikir abang babi ni. Tapi dia tak ada fikir macam babi. Patutnya dia ketua cabang. Dia kena ada lah. Tapi dia boleh suarakan lah. Dia timbalan ketua menteri satu. Duduk dalam kerajaan kan. Boleh lah. Dia bukan kata minta apa nama jawatan semata-mata jawatan tu, tanggungjawab tu. Tanggungjawab. JKM 1 kan. Kena ada lah. Siang orang beli rumah ratus-ratus ribu, puluh-puluh ribu mau babi. Kan? Betul. Itulah pesanan pada orang Selangor yang duk bagi buat kena babi ni. Kan? Dan bagi ini kan, tapi mungkinlah ni tak ada orang duduk. Dah kali tak ada lah. Kalau di Selangor tempat baru tak ada orang duduk. Lepas ni ada orang nak naik tu apa nama, bila rakyat bertambah kan, kawasan penempatan taman-taman baru dibuka, akan jadi dekat juga. Akan jadi lagu tu. Satu lagi lah, dia ternakan babi ni. Ya dulu dia pernah berlaku tahun berapa, virus Nipah zaman Pak Lah jadi Perdana Menteri kan, di Bukit Belanduk Bukit Belanduk Negeri Sembilan. Dia membahayakan kepada nyawa manusia kan. Kita pun tak minta benda tu berlaku, tapi kalau berlaku dia akan jadi satu wabak yang sangat dahsyat lah. Kita pun tak mahu lah benda tu berlaku. Sekarang ni yang berlaku ASF, African Swine Fever. Demam. Yang ni dia tak kacau manusia. Dia kena babi saja. Sebab tu yang Expo yang dulu kata babi pun tak ada dah, tarik pun tak ada. Babi pun dah mati banyak. Baru ni pun memang disebut kan, populasi babi di Kampung Selamat di Balua menurun banyak disebabkan ASF itulah. Kan. Tapi itu pun untuk sementara. Lepas itu dia akan banyak balik lah. Dia kebah demam tak ada. Lepas ni kan. Mungkin mereka pun dia dah ada ubat mereka semua kan. Dia dah kebah demam. Tapi sekarang ni tak ada vaksin lagi. Tapi dia beritahu tak ada vaksin lagi untuk ASF tu. Tapi alhamdulillah dia tak menyakiti manusia. Kalau kata dia menyakiti manusia, memang kita bimbang sangat. Dulu di Bukit Belanduk tu dia daripada binatang kelawar kena ke babi kan. Itu kena pada orang demam yang menyebabkan kematian virus Nipah dan sebagainya itu kan. Ratus ribu, puluh ribu babi dimusnahkan kan. Juta lah masa tu. Sampai orang yang makan babi pun tak berani makan babi kan. Punya takut. Kita pun tak mau lah sampai peringkat tu. Jadi lebih baik kita mencegah. Maksudnya isu babi ni pun kita akan bawa dalam sidang dua ni lagi. Setiap kali sidang dua pakcik bawa dalam ucapan. Dan kali ini mungkin kita akan ada nak serah memorandum kepada CM. Kalau CM ni, kalau CM tak mau terima, kita jemput dia punya usaha macam tu lah. Kan? Ya, sepatutnya isu babi ni kerajaan negeri kena notahkan lah. Sebab dah lama lah 50 tahun. Kita bukanlah kita nak suruh tutup macam saya kata tadi kan. Tapi kalau nak belah juga, kerajaan kena bantu dari segi apa sarana, yang kolam tertutup tadi kan, ni kandang tertutup tadi tu, dan dengan kolam-kolam yang nak buat tu kena buat bagi sempurna. Kerajaan pun dia tak boleh fikir keuntungan semata-mata kan. Tak boleh. Dia kena fikir juga sebab kita dalam Penang 20-30 tu, Penang Go Green lah kan, semua kan, semua kita nak jaga alam sekitar apa semua kan. Go Green tak korak pangan apa nama sungai penuh ketik babi. Penuh dengan ketik babi. Jadi tak kena sangat lah. Berapa tahun lagi nak sampai 20-30 kan. Go black Go black jadi go black go green kan. Patutnya mungkin ni kawasan yang bukan kawasan yang masyarakat majmuk, yang kena orang Melayu saja. Kan? Jadi tak apa, PAP tak apa tak boleh lah, kita tak nak lah kan. Yang penduduk yang duduk sepanjang Sungai Kerih tu, yang 9 kilo daripada Parit Cina tadi sampai ke Sungai Perai tadi tu, ada berapa 10 buah kampung yang ada di sekitar tu kan. Mereka ni memang mandi lah. Sampai kadang-kadang kita jumpa mereka ni, mereka kata
Kalau tak bau tak nak makan. Macam-macam putih asar lah sebut tu kan. Yalah. Seolah-olah daripada dulu ni YB macam-macam tukar lah. Main timbalan ketua menteri, Perdana Menteri, timbalan menteri, peringkat pusat Perdana, tapi semua tak berjaya. Tak berjaya. Kan bila kita nak buat lah ni macam depa duk peli kita, candik kita. Macam sia-sia lah membuat kan. Dari dulu tak selesai dari dulu tak selesai kan. Tapi kita takkan kita nak berdiam diri. Kan, takkan kita nak biar benda tu terus berlaku. Korang kan kita usaha juga. Kan nak berjaya tak berjaya tu kita tengok perkembangan kan. Tapi dalam perjumpaan dengan veterina baru ni adalah nampak apa yang dipanggil sinar di hujung terowong. Ada nampak cahaya ada kemungkinan harapan untuk berlaku, tapi masih jauh lah kan. Sebab dalam perjumpaan tu untuk sementara waktu ni ada disediakan 3 lori tangki untuk bawa najis babi tu ke empangan jajar, bukan Waldo. Penjaganya dia ada satu lagi, ada satu kilang yang proses tik babi untuk dijadikan biogas. Makan jajar sini ya. Tempat jajar. Sebab di Valdo, yang di Valdo punya nak bawa, depa tak mau terima tik babi yang campur dengan ayak. Pula. Depa nak tik babi green. Nak tik babi yang ori lah. Dalam bentuk paste tu dia betul lah. Hak di empangan jajar boleh terima yang campur dengan ayak. Tapi 2 lori. Satu hari ada 3 lori tangki yang besar. Lepas tu dia ada lori tangki yang kecil ni bawa pergi ke lori tangki besar tu untuk dibawa pergi. Usaha tu. Sekarang ni yang CM katanya dah arahkan YB Jawi untuk tengok isu ni. Kenapa YB Jawi tak? Esko. Dia yang panggil perjumpaan di veterina baru ni, dan kita diberi taklimat macam tu lah. Dan satu lagi usaha untuk buat kilang biogas di Kampung Selamat kan? Itu pun rasanya jangka panjang lagi lah. Dalam 2 tahun lagi baru nak selesai kot kan. Kalau kata berlaku ada usaha-usaha macam tu, nampak ada lah sinar sikit. Tapi kita tak mau lah. Walaupun ada, kita tak mahu pencemaran terus berlaku. Kan? Ini pakcik baju baru terima ni. Tangki ni kolam najis yang dibuat di tu. Dia ada pati dah. Sebelum dia jadi ayak keluar masuk sungai ke parit tu. Dia ada sisa mendapan yang hak tai asli tu lah. Kan? Yang tu nya kena buang, kena cuci kolam tu kan. Dalam jangka masa tu kena cuci lah. Dia dah banyak dah penuh. Ada isu company yang bawa najis babi yang cuci daripada kolam pergi buang dalam kelapa sawit. Kan? Pula. Lepas tu je veterina tangkap. Denda apa semua. Lah ni dah rasanya tak tahu lebih buang tanah. Baru ni dengar cerita ada pencemaran berlaku di Sungai Orang Putih dekat dengan highway ni. Lepas tu duk bimbang daripada pituang tu dalam sungai tu. Allah, kalau berlaku macam tu jenuh kan. Dia macam dia nak kena uruskan kan sisa pekerja tu, walaupun dia ada kolam, tapi ada benda tu nak kena urus, nak kena buang tang mana nak kan. Kalau kata najis manusia boleh tahan lagi, boleh diproses jadi baja apa boleh kita ni, tapi kalau tik babi, kalau di sisa-sisa dia tu diproses jadi baja, siapa nak pakai kan. Okay. Kalau nak cerita ni panjang. Panjang cerita dia panjang. So babi ni memang panjang lah. Boleh sembang. Kita tengok kesungguhan YB kita lah memperjuangkan isu yang penting isu babi, isu sawah. Kita akan berjuang. Selagi pakcik jadi YB di Matang kita akan terus memperjuangkan isu ni. Sampai dia, kalau kita dah tak di YB tu tak upaya, kita tak ada ruang nak berjuang, tapi mungkin kita berjuang dalam bentuk lain. Badan bertindak kan, dalam badan bertindak apa nanti. Itulah, InsyaAllah kita akan cuba bantu. InsyaAllah. Okeylah. Terima kasih banyak lah. Terima banyak kan atas apa perkongsian daripada
daripada mula latar belakang sampailah ke isu babi ni kan. Sejam lebih kan. Jadi sejam lebih perbincangan kita dan isu ni pun akan dibawa dalam sidang Dewan Undangan Negeri kita bawa minggu depan 8 sampai 15 hari bulan Mei kan persidangan 8 sampai 15 Mei kan. Jadi pada masyarakat di luar sana, khususnya di Pulau Pinang ni, kita punya podcast ni semua membawa isu-isu di tempat-tempat yang kita bagi ni. Ni. Dia banyak isu yang kita nak bincang, tapi kita masa terhad. Kita simpan kita banyak episod lagi. Banyak episod lagi. Contohnya berlaku pembangunan yang mendadak di Arakuda. Kita simpan. Banyak isu kaitan dengan banyak. Jadi bila dia kata slogan Penang elok dah ni, dia tak elok tak mana pun. Dia tak elok tak mana pun. Cumanya orang kata apa? Make up lah nampak tu macam elok kan, tapi di dalam ni matlamat tu baguslah dia letak tu kan, yang go green lah apa semua kan, tapi slogan saja tinggal slogan lah. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi kan dengan YB Pulau Betong Pulau Betong lepas sidang DUN ni minggu gitu. Jadi pada penonton yang lain tu boleh sidang DUN ni kita akan jemput lagi YBB kita ni untuk ceritakan apa yang berlaku di dalam sidang Dewan Undangan Negeri kan, isu zakat, isu ni. Jadi banyaklah isu di Pulau Pinang yang dia bawa. Komitmen YBB Perikatan Nasional, khususnya YBB PAS ni memang boleh tip-top terbaik insyaAllah. Kita jumpa lagi lah pada episod yang akan datang. Terima kasih sekali lagi kepada YB Muhammad Sobri bin Sadeh ataupun Pakcik Sobri, dikenal sebagai Pakcik Sobri, dan kepada semua penonton-penonton yang menonton pada malam ni. InsyaAllah. Terima kasih kembali sebab sudi jemput. Okey, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.